Seterusnya, penyediaan bajet sebanyak RM31 juta di bawah pelbagai program dan projek pembangunan pertanian. Saya mencadangkan dimasukkan dalam pelbagai program tersebut iaitu program kesedaran amalan pertanian mampan atau lestari. Kerana pertanian tradisional banyak menggunakan baja kimia dan racun perosak. Penggunaan sejumlah besar baja kimia dan racun perosak telah memaksimumkan pengeluaran, menjadikan makanan murah dan melimpah melebihi SSR. Laporan Dozem menyatakan SSR bagi sayuran melebihi 100% kerana semuanya menggunakan racun perosak dan baja kimia. Tetapi isunya, adakah sayur itu sihat untuk dimakan? Isunya adakah sayur yang melebihi 100% itu sihat untuk dimakan? Walaupun SSR melebihi 100%, tetapi isunya keselamatan makanan itu sendiri adakah bebas daripada kimia dan juga bahan-bahan yang boleh merosakkan kesihatan kita. Pertanian mampan merupakan amalan pertanian yang mengutamakan keseimbangan ekologi, kualiti tanah, kualiti air dan biodiversity. Keseimbangan sangat penting untuk memastikan kelangsungan sumber daya alam dan pertanian dalam jangka panjang. Banyak kajian menunjukkan racun perosak dan baja kimia menyebabkan kemerosotan kualiti udara dan air. Untuk itu, saya mencadangkan agar kerajaan mengadakan program kesedaran, memberi pengetahuan, kefahaman, kesedaran kepada petani, penternak berkaitan konsep amalan pertanian dan kesan buruk penggunaan baja kimia dan racun perosak untuk jangka masa panjang. Penekanan tidak hanya kepada peningkatan SSR sahaja, tetapi penekanan juga perlu diberi kepada aspek kualiti tanaman yang selamat dan sihat.